Pada waktu itu kami nak sekolah lah. Bila pergi sekolah Semenanjung, kedai itu ada satu kedai, kedai lama, mungkin di gambar nampak di depan sekarang di depan puncak itu. Bila kita pergi sekolah ke Semenanjung, kita akan second dengan semua sekali orang-orang kampung lah. Orang-orang kampung. Diorang akan bagi duit RM5, RM10. Tidak kira siapa. Tidak kira, saya masih ingat satu nama. Nama dia Sobin. Gani. Bagi duit. Tahu bapak bagi duit saya. Bila sampai kami tengok duit kami banyak. Sampai RM300-400 orang bagi. Banyak bawa waktu itu kan. Tahun 74. 75. Banyak. Jadi sebenarnya pada waktu itu tidak lama yang ada pelajaran. Orang-orang kampung seolah-olah sangat senang hati, bah. Senang hati bila nampak ada pelajar-pelajar macam kami yang belajar ke Semenanjung, belajar tempat lain. Tiada orang universiti waktu itu, tiada pelajar universiti, tiada pun. Di Kudesang mana ada pelajar waktu itu, Kabilah Harapan. Jadi bila balik lagi, lepas tahun atau 2 tahun kami akan second dengan mereka lagi senang hati. Besok datang lagi di sekolah, bila habis cuti, pergi lagi, diorang bagi duit lagi. Jadi ini sebenarnya memberikan semangat. Dan itulah salah satu sebab kenapa Uncle memilih untuk berada di kampung, bukan menjawat jawatan yang tinggi. Contohnya tadi saya dapat PT di Semenanjung. Jadi saya kata satu masa bila nanti sudah ada pelajaran, saya akan balik ke kampung. Tujuan dia adalah untuk berkhidmat di kampung. Saksikan episod penuh di saluran YouTube Come On Lah Podcast yang dikuasakan oleh Anu Coffee.